Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Hari ini 13 Julai 2025. Alhamdulillah. Pak Andak bersama dua anak buah daripada Johor. Hari ini masih ada lagi bantu Pak Andak. Semalam kami bekerja sampai pukul 12 tengah malam. Alhamdulillah. Lantai untuk second layer. Bilik ruang bawah dah hampir siap. InsyaAllah kami akan sambung lagi untuk buka lantai atas sana untuk gantikan dengan papan. Okey, mudah-mudahan dipermudahkan segala kerja-kerja. Doakan kami sihat, jauh daripada bala. InsyaAllah. Assalamualaikum semua. Pandai sambung kerja ya. Hai. Okey. Tengok ni sekarang ni perkembangan untuk hari ni. Lantai dah siap. Sekembangnya aku, perkembangannya. Lantai dah siap. Alhamdulillah. Oh, lihat take 5. Okey. Terima kasih. Cantik. Salam warahmatullah. Tu nampak tu. Dah berlubang tu sana tu. Itu misteri tu jaga-jaga siapa lalu. Kena lompat tau. Daripada sini lompat. Kena lompat. Okey ni serambi semalam dah basuh, tinggal tunggu kering. Ini bilik dah siap. Jeng jeng jeng. Teng teng teng. Bang cik. Ni daripada depan. Ni. Nanti lompat tau. Daripada sini. Wish, lompat. Mana Pak Lang? Mana dia? Macam seorang je. Pak nak orang bilik Oh, atas loteng Pak. Oh, nak macam mana nak naik? Oh, pandai atas tu. Tu. Pandai. Oh, pandai atas. Oh, baca kat sini. Adin potong kayu kat bawah sana. Adin, berayu. Ni nanti insya-Allah ada tangga daripada bawah tu yang buka ni. Dah potong ni kayu ni tadi. Tadi dah potong dah. Tangga buat next nanti. Siapkan dulu. Okey, sekian. Bye. Duduk Pandak. Abang Cik. Adin, adik. Okey, alhamdulillah kerja-kerja melantai dah settle. Okey. Tu lantai atas. Lantai peran asal, lantai peran asal Pandak dah gantikan dengan papan lantai. Okey, ini second layer. Daripada peran tu Pandak jadikan lantai. Boleh buat bilik insya-Allah. Okey. Ni tempat naik ni akan tutup ni. Ada pintu kat bawah. Okey. Yang ini akan tutup. Di rumah belakang ni tangga ni akan pecahkan. Dia akan terus lantai bawah. InsyaAllah. Okey, ni tingkap sini pun ada satu pintu kat bawah. Pintu yang ni akan tutup. Tu untuk bilik air kat bawah. Okey. Ini ruangan lantai sekali atas. Okey. Yang dekat sini daripada bawah ni insya-Allah akan ada tangga dari bawah ke tangga untuk naik ke serambi. Dari serambi ada layer satu sini, ada platform slab akan naik ke lantai atas dan boleh terus naik ke tangga peran. Okey, sana tu serambi. Alhamdulillah bantuan daripada anak-anak saudara dari Johor sanggup datang tolong Pak Andak. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Ni hero Pak Andak balik Terima kasih banyak-banyak. Okey. Terima kasih. Balik rumah lagi nanti. Bawa. Baik-baik jalan Bang Cik. Jangan lagi-lagi tau. Hati-hati jalan. Sampai bagi tahu ya. Nanti dah selamat tau. Alhamdulillah. Berkat pertolongan anak-anak saudara Johor dapat sekarang peran. Kalau Pandak buat seorang tu tak tahulah. Seminggu 2 minggu tak tentu siap lagi seorang-seorang. Ni anak Mak Ngah, dua-dua anak Mak Ngah ni. Pandak punya abang, Pandak punya kakak. Bye. Jalan. Report, beritahu dah sampai. Beritahu dah sampai. Assalamualaikum. Bye.
Bye.